Hey guys, welcome back to my channel. So kau nampak letak background ni maksudnya bukan real bukan filter tak, dia memang betul tu. Mak ayam pun tengah makan. Mak. Makan. 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 Ayam. Dia panggil ayam tina. Panggil. Panggil cepat. Mana dia? Dia tengah panggil ayam tina. So misi kita sekarang mencari ayam tina. Mana ayam tina? Apakah dia datang dari belakang ni? Atau dari belah sana? Daripada hutan sebelah. Ada orang rajin merayau. Tu? Tu ke? Nampak? Kau boleh nampak tak? Tu. Tu. Hai, sini. Meh. Cepat. Kedek jalan dia. Dia akan menuju ke jantan. Jantan yang akan panggil dia. Meh. Cepat. Dulu ayam ni tak jinak sangat guys. Tapi kita bagi dia makan hari-hari. Cepat. Panggil dia. Tu. Ni kira family ni. Dia akan datang pelan-pelan. Sekejap dia buat macam nak selekeh. Makan. Nah. Dia akan still makan ke walaupun tengah takut tu. Dia macam nak pukul. Itu. Tu lah dia nak buat selekeh. Nanti masuk YouTube je kan? Kan? Ayam, dia akan panggil ayam tina untuk makan dulu. Dia makan kemudian kalau ada peluang. Kalau ada. So, be like a chicken. Kan? Oh, lesing. Kerja nak lesing je dia. Kan? Dia tangkap. Ni. Makan. Ni nak panggil tina je makan. Okey, ada kedengaran daripada belakang. Okey, yang penakut kot. Makan. Nak. Tu maksudnya dia panggil tapi ayam tu tak menyahut. Dia terlambat dia kena. Makan. Dulu ada banyak guys. Tapi mana sekali banyak yang hilang. Sakit kenapa saya tak sure. Hey, stop it. Sini. Saya bagi dia roti gardenia. Again. Hey, makan. Dia akan panggil ayam betina untuk makan lah. So, boleh nampak zoom kita zoom sikit. Tu dia. Ni. Sekor lagi. Piona, cuba ni. Merayau lagi. Merayau. Mama. Makan. Mari. Ni. Makan tak? Tu. Pasangan lagi seorang mai. Dengan pada kokok lah. Makan weh. Dia pula masuk TV, masuk video. Makan. Ni dia takut sikit guys. So kita kena pancing dia roti, gandum, biji gandum. Makan. Ambil roti. Gandum tak ada. Ambil roti. Boleh roti. Boleh lari. Tak tahu. Dia ingat saya nak pukul dia kot.
Tapi ayam ni guys, kalau dia tengah bergaduh. Hai, sini. Yep. Ni roti. Makan. Taklah ayam kat sini saya lihat dulu ada 2 ekor yang jinak. Saya ingat dia ayam dia. Saya duduk atas ni. Dia dah tahu lah. Dia tahu time dia makan. Dia seorang je. Lepas tu tak tahu pergi mana, kena jual ke apa, mati ke apa. Hai, tak mau main jalan. Hai. Dia sedap ayam. Come, makan. Makan. Baling ni, makan. Ni. Ayam tu dia macam selit ke, dia takut. Mungkin dia kena bully ke apa. Sekejap. Find the hole. Orang nak bagi makan. Mangkuk ayam tu ayam. Dulu kan penuh ayam. Ayam, angsa. Angsa dulu jinak. Itulah siapa langgar. Tak guna tu. Kalau ada mesin masa, saya pergi ke masa lampau tengok. Sebelum angsa tu accident, kereta tu memang kena. Kampung saya apa je tak ada. Tebuan, lebah, lipan, semua api, kerengga, ular, semua ada. Dulu gajah ada kat sini. Gajah, harimau, harimau kumbang. Masa zaman saya kecil lah saya. Keluarga saya cerita gajah ramai kat sini. Ni sebelum ada beranda ni. Ni rumah asal sampai sini. Sebelum ada beranda ni. Bayangkan. Pacat ada, lintah saya tak sure. Lintah. Hai, sini. Tu. Tu burung raja udang. Dia terbang boleh, dalam air boleh, atas darat boleh. Makan, sini. Nak jinakkan seekor pun payah. Kan? Sini tenang lah. Dia tak macam kat Selangor kan. Bom motor, bunyi anjing. Sini tenang lah guys. Tapi satu je, bila ada tetamu yang datang nak tidur, dia tak buat rumah tu sepah tak apa. Ni dia datang, dia buat rumah tu sepah. Dia bawa anak jiran lagi. Saya kata, tu orang tu kalau datang lagi sekali memang kena. Mai makan. Doktor menung kat situ. Pelik lah ayam ni. Dah kokok. Betina dia tak tahu lari mana. Lari dengan jantan lain. Jadi saya buat korang pusing-pusing tau. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang kita just record suasana waktu pagi. Ya, kalau bertuah maybe kita akan jumpa beruk, ular. Saya teringin nak tengok ular tedur guys, macam dia lalu depan ni. Tak ada. Why? Selalu saya tengok dekat dalam TV, YouTube, dalam sangkar dekat apa? Taman ular dan reptilia tu. Pelis kan. Lama rasa kita tak pergi sana. Itu kali kedua kita pergi. Masa saya kecil dan masa accident dah boleh berjalan. Dia dah si lemak kan, tapi saya bangun lewat tadi. Saya dipanggil keredoan. Hai, sini makan. Dia start pergi dalam pukul, dia start pukul 11 lebih ke atas. Sampai petang panas. Panas gila guys. Ibarat korang keluar ni, rentung. Boleh masak telur goreng. Hai, sini. Dia daun basah lagi, so makanan tak ada. Dia perut ujung mana tu? Dia kakai dah. Nampak tak? Dia orang kat pokok sana. Kakai dah. Kalau boleh zoom tak? Can you guys see? Mana dia? Tu nampak.
Cik, makan. Sini ibunya ayam tu dengan ayam depan. Kurr. Kurr. Okey, dah agak sejam.